sebalik senyuman mereka, ada satu perjuangan yang tidak pernah kita lihat. Jauh di bumi Kemboja, kasih sayang ummah kembali bertaut di hati. Di Madrasah Tahfizul Quran An-Nur Tebung Kemum, lahirnya para penghafaz Al-Quran yang terus berjuang menuntut ilmu dalam serba kekurangan, namun mereka kaya dengan syukur dan kuat dengan iman. Perjalanan ini bukan sekadar merentas negara, tetapi perjalanan yang membawa amanah untuk saudara seagama di bumi Kemboja. Perbezaan bangsa dan negara itu tidak pernah memisahkan umat Islam, kerana ukhuwah itu lahir daripada iman. Takbir! Lain daripada mentaati syariat, ibadah ini juga membentuk keikhlasan, kasih sayang dan memupuk rasa peduli sesama insan. Mungkin bagi kita, ini hanya beberapa hari perjalanan. Tetapi bagi mereka, ia akan menjadi kenangan dan harapan yang akan dikenang selamanya. Semoga setiap titisan pengorbanan ini menjadi asbab kepada keberkatan dan juga rahmat untuk kita semua. Amin ya rabbal. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami. Terima kasih untuk SPI. Bye bye. Kam kak ke.